Nampak gayanya, kita akan terima satu lagi model yang agak menarik daripada Chery, yang mana untuk model ni dia akan bersaing dengan Peredua Ativa dan juga Honda WRV. Kalau kau tanya pada aku design ni cantik weh. Tambah pula kalau dijual pula 80,000. Kalau sebenarnya kalau kita tutup lah logo ni kan, kalau kau betul tak boleh nampak logo ni, kau akan cakap, ush, kereta ni memang cantik gila. Memang betul. Tapi yang pasti, Chery Tiggo Cross ni akan masuk ke Malaysia tak lama lagi. Dan sebelum dia masuk ke Malaysia, ya sekarang ni kita masih lagi berada di Bangkok Motor Show. Kita nak cerita lah apa yang ada dekat kereta ni dan indikator kami anggaran berapakah harga yang akan dijual oleh Chery andai kata lepas model ini masuk ke pasaran Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bagi anda yang mungkin baru jumpa channel ini, yang masih belum subscribe, bantu subscribe, bantu tekan loceng. Follow juga lah segala social media kita orang, Facebook, IG, TikTok. Pandu laju. Jom. 60,000. Tak. Tadi belagak, habis tu kenapa tak jalan? Kaki sangkut ni. Lah. Sangkut karpet. Aduh. Dah 20-25 kau pakai karpet Maggi lagi. Aduh, ni. Apa kata kau pakai karpet macam aku? Dodomet. Karpet ni okey tak? Confirm ah. Kalau kau risau kualiti tak bagus ataupun kau risau dah beli full set lepas tu tak tahan lama. Ini dia. Dodomet ada keluarkan trial version. Yang ini kau akan dapat bahagian driver saja. Dan dekat sini kau boleh test sama ada dia betul-betul berkualiti, tahan lasak, senang cuci dan juga anti-slip. Dan yang paling best apa? Dodomet bagi kau waranti 3 sampai 5 tahun. Kau boleh guna sampai lunyai. Andai kata koyak, kau boleh claim waranti. Ya, seperti mana abang katakan, ini adalah Chery Tiggo Cross yang akan masuk ke Malaysia tak lama je lagi. Ya, ini dia akan bersaing dengan Peredua Ativa dan juga Honda WRV. Yes, ini adalah sebuah model subcompact yang kecil sebenarnya. Saiz dia memang tak besar. Saiz dia slightly lebih besar sedikit daripada Ativa. Di mana untuk yang ini, panjang dia adalah 4320mm, lebar dia 1830mm, tinggi 1670mm, manakala wheelbase dia adalah 2630mm. If you compare with the Ativa dengan ini, yang ini slightly lebih besar sikit berbanding daripada Ativa. Dan yes, untuk Chery Tiggo Cross yang ini, dia ada 3 pilihan variant ataupun 3 jenis enjin yang berbeza. Yang mana dia ada 1.5 liter NA, 1.5 liter turbo dan juga 1.5 liter HEV, iaitu hybrid. Yang ini adalah versi hybrid. Cuma kita tak tahu varian mana satu yang akan dibawa masuk oleh Chery Malaysia. It's okay, tak ada masalah. Mana-mana pun tak apa. Janji kita tengok dari segi rupa luaran. Luaran dia, aku rasa memang cantik lah. Aku rasa first time aku tengok macam, oh wow. Kebanyakan aku tanya yang lain pun dia kata, wow, cantik. Memang cantik. Walaupun ini masih lagi versi left hander. Sebab dekat Thailand, belum lagi official tau brand Chery ni masuk ke Malaysia. Sekarang ni ada ONJ je, Omoda dan juga Jeko. Katanya akan masuk ke Malaysia juga di bawah Chery. So kiranya aku yakin lah untuk ride and drive memang dah ada dah sekarang ni. Dan berbalik dari segi design, yes, memang personally bagi aku memang cantik lah. Especially dari segi grill dengan diamond cut. Yang ni kita dah biasa tengok dah. Seperti mana yang kita boleh nampak dekat model-model Chery yang sedia ada dekat pasaran Malaysia. Yang ni grill ni memang gila bapak besar. Lampu DRL with the all LED light. So memang bagi aku memang sangat-sangat cantik. Kau nampak ni? Yang menegak macam ni with the glossy black kat sini. Bagi aku memang cantik. Design dia memang personally lah, bagi aku memang cantik lah. Kalau sebenarnya kalau kita tutup lah logo ni kan, kalau kau betul tak boleh nampak logo ni, kau akan cakap, ush, kereta ni memang cantik gila. Memang betul. Kereta-kereta China ni memang cantik gila. Even kalau kau tengok dekat sini, dekat Bangkok Motor Show, kebanyakan yang pamer adalah model-model daripada SUV tau. Banyak SUV. Sekarang ni
orang dah tergila-gilakan dengan SUV, bukan setakat Malaysia. Di pasaran luar, pasaran global, memang orang dah start dah pergi kepada model SUV. So that's why lah kenapa sedan kurang orang tengok sekarang ni, sebab kebanyakan lambakan SUV yang orang lebih suka. Dan beralih kepada tepi Winrush, of course, yang ini adalah jenis yang matte. Dan juga untuk yang ni, rim, yang ni digunakan rim 2 tona. Yang mana yang ni digunakan saiz 17 inci, 215/60. Bagi aku okey lah, yang ni digunakan brand daripada China lah. Okay. Dan juga untuk bahagian tepi, kita nampak ada side skirt yang disambung daripada Winrush cladding ni sampai ke bahagian tepi, ada kemasan chrome dekat sini, grey color kat sini. Dan juga untuk side mirror ni ada combination antara body color dan juga warna gelap juga. And then with the frame daripada A pillar, B pillar, C pillar, semua adalah dibuat yang jenis yang kasar, dia bukan licin. Tapi bagi aku kan, antara yang licin dan juga kasar, aku rasa aku lebih prefer yang kasar. Sebab dia tak tinggal cap jari, lagi satu dia nampak lebih premium. Dan satu lagi dekat atas dia ada roof rail dekat bahagian atas ni. Kalau depan dah cantik, aku rasa belakang pun tak perlu dinafikan lah. Belakang pun memang cantik lah. Untuk lampu, macam aku cakap lah, lampu memang trend kiri sampai ke kanan. Cuma kau akan nampak lampu dia hidup, especially dekat bahagian sini. Nampak look like a 3D punya lampu. Memang hidup. Aku rasa kalau waktu malam memang nampak lagi cantik lah. Dengan ada texture dekat bahagian atas ni, memang kau akan nampak kereta ni macam kereta yang mahal, lebih daripada 100,000. Tetapi kita jangkakan harga kereta ni bawah 100,000, silap-silap 80,000 dia boleh jual. Dan with the atas lagi, dengan ada spoiler kat atas, lampu third brake, ada antenna shark fin dekat bahagian situ. Cuma ini je aku kurang berkenan. Besar sangat lah, kocik sikit better. Tigo Cross ni terlalu too big lah for me. Dan juga ada hybrid. Yes, ini adalah versi HEV. Okay. Dan seterusnya untuk yang ni, yes, yang ini datangkan dengan manual, bukannya elektrik. Kalau elektrik lagi better. With the boot space yang quite big juga, agak besar juga. Dan bawah ni, oh tak ada, bawah ni memang tak ada tempat letak barang. Okay. So okey lah, taklah besar sangat. Macam ala-ala, mungkin slightly besar sikit daripada Activa sedia ada. Tapi dia tak ada cover dekat sini. Tapi itulah bag, kau tengok ni kan. Cantik tak? Cantik lah aku tengok. Memang cantik. So, untuk bahagian dalam ni memang seperti mana yang kita boleh lihat dekat mana-mana model Cherry yang sedia ada. Cuma, kau cuma tak sangka lah untuk model compact macam ni yang ada feature yang secanggih yang macam ni lah kan. So first kita dah nampak skrin ni memang besar gila, 20 inci skrin yang ni. Yang sebenarnya skrin ni adalah jenis yang memanjang, daripada panel meter bawa ke sistem infotainment. Of course yang ini ada Apple CarPlay, ada Android Auto. So kiranya dia macam buat like one piece screen dekat bahagian sini. Dan juga ini untuk steering, yes, kita mana nampak dekat mana-mana model Cherry pun steering dia lebih kurang macam ni saja. Tidak ada banyak perubahan. This is a telescopic steering, it's quite good. Okay, ada kemasan like a trim macam ni. Untuk bahagian dashboard, all adalah jenis yang soft. Semua soft lah. Semua soft. Kalau kita nampak kan, with the trim yang sini sama untuk bahagian tepi pintu, lock, door, unlock dekat bahagian sini. Ni everything with the wipe, ni dari segi window dan sebagainya lah. Tetapi bagi aku, okay lah, quality is quite good with the, nampak ni, with the 360 camera. Wish, gila clear lah 360 camera dia. Sangat clear. Dan juga untuk bahagian bawah ni, bawa turun ke bahagian bawah selain aircon, yang ini lebih kepada nak kawal volume dan sebagainya. Dan untuk ruangan aircon boleh dikawal dekat bahagian center console yang ni. Yang ini adalah jenis yang like a touch, nampak ni. Semua adalah jenis yang haptic touch dekat bahagian sini. So all the info pasal aircon berada kat sini lah. So dia split kan. Yang ini macam ni, untuk screen kat sini dengan aircon semua dia split kan. So I think it's a dua perkara yang sangat better lah. Nampak dia ada sport mode, eco, dia ada dua. Either of eco or sport mode. Dia ada dua mode situ lah. And then with the tool gear, okay lah, interesting. Walaupun agak besar tapi bagi aku menarik. Ada dua card holder, boleh tutup lagi. And ada wireless charger kat sini. Armrest di sebalik, okay, quite good juga. Ada duit ke ni? Oh bukan, ingat ada duit dalam ni. And then dekat bawah ada charger, ada satu type A dan juga satu type C. Ada sunroof lagi. Tapi sunroof dia bahagian depannya, dia bukan bahagian belakang. Ni bahagian depan sahaja kat ni. All the seat pun quite good. All the full leather sepenuhnya, ada kemasan warna putih. Tu basically okey nampak ni. Okey. For me, interior memang quality. Dan juga untuk harga yang macam ni, kalau letak 7-80,000, bagi aku mewah. Okey, so untuk bahagian belakang is quite good juga. Space pun ada juga, walaupun ni sebuah compact car, tapi masih lagi okey. Ini kedua kasih abang duduk tadi, masih lagi ada lebihan satu penumbuk kat sini.
And then untuk yang ni seat okey, tidak menegak sangat, dan juga ini boleh CC40 Ini memang boleh buka dan juga boleh turunkan. And then with the center armrest kat sini, 2 cup holder juga. It's quite good juga. Okey lah, dari segi keselesaan bagi aku memang ada. And then ada aircon belakang ni. Ada aircon belakang dekat bahagian sini. Tapi overall belakang memang look simple, tapi okey lah. Untuk sebuah kereta compact, kau tak rasa dia kecil duduk belakang ni. Tengok ni, kereta kecil pun guna hidrolik, tak guna manual. Kalau lah dia jual 70-80 ribuan, memang dahsyat lah. Well, macam abang katakan, untuk enjin, sebenarnya dia ada 3 pilihan enjin tau. 1.5 litre NA, 1.5 litre turbo dan juga 1.5 litre hybrid. So, untuk 1.5 litre NA, dia gunakan kotak gear CVT, dia 115 horsepower, 138 Nm torque. Manakala untuk yang turbo, dia gunakan 1.5 litre turbo, yang ini bukan CVT, dia gunakan DCT, 147 horsepower, 210 Nm torque. Dan untuk yang terakhir, yang ini dia gunakan 1.5 litre HEV dengan 190 horsepower dan juga 370 Nm torque. Dan kapasiti bateri dia tak besar, cuma 1.837 kW je. Yang 0 to 100 10.8 saat. Bagi aku okey lah. Untuk yang ni memang memang tinggi horsepower dia, memang tinggi torque dia. Tapi kau rasa antara 3 ni, mana satu yang Chery Malaysia akan bawa masuk? Persoalan yang lebih penting, berapakah rasa-rasa indikator harga yang Chery Malaysia akan letak? Kalau kau tanya berabang, of course, ini confirm dia akan letak bawah 100,000. Tapi untuk, kalau tengok untuk Ativa pun dah berapa dah? Dah 60 lebih kan? Dekat 60 lebih. So, probably mungkin harga dia akan letak, dia tak akan letak 70 lah. Mungkin dia akan letak harga 80 ke 90,000. Well, kalau kau tanya aku 80-90,000, okey. Sangat-sangat okey. Plus, aku yakin percaya dia akan bawa masuk yang 1.5 litre HEV. Sebab apa? Sebab sekarang ni subsidi bersasar untuk RON 95 akan berlaku. Of course, apabila kalau berlaku, harga minyak naik. Apabila harga minyak naik, kereta-kereta yang macam ni lah, kereta-kereta kecil lah, macam Ativa, macam Azia, macam Myvi akan laku keras. Macam kereta Honda yang hybrid akan laku keras. Sebab orang akan start cari kereta yang jimat minyak sebab harga petrol dah mahal. So aku yakin percaya dia orang boleh fly high lah. Dengan cara yang betul, memang dia akan fly high. Dan persoalan lebih penting, kita anggaplah dia jual 80,000. Boleh beli ke? Baik beli. Cuba komen dekat bawah. Okay? So macam biasalah, ada soalan, nyatakan dekat ruangan komen bawah juga. Dan macam biasalah, bagi anda yang mungkin baru jumpa channel ini, yang masih belum subscribe, bantulah kita subscribe, bantulah kita tekan lonceng. Jangan lupa juga follow segala sosial media kita, Facebook, IG, TikTok, Pelaju. Dan kita akan jumpa anda pada masa akan datang. Bye-bye semua. Assalamualaikum.